Tips untuk orang yang suka record video travel. Kalau kau pakai phone dan kamera, kau mesti record macam ni kan. Lepas tu nak record depan macam ni pula. Tapi kalau nak mudah, tak payah fikir angle apa semua, kau pakai je kamera 360. Sebab apa? Sebab memang best. Hari tu masa aku pergi zoo dengan waterpark dengan family, aku terbuka hati. So aku pun terbeli kamera 360 daripada brand Akaso. Akaso 360 ni option yang lebih jimat kalau kau nak compare dengan brand lain yang sampai ribu-ribu. Yang ni kau boleh dapat bawah 1000. First time aku guna masa pergi zoo hari tu, memang best. Aku just pegang je macam ni. Lepas tu dia dapat capture semua sudut. Kalau kita record pakai phone, kadang-kadang kita nak kena tengok kan. Tapi kalau pakai ni, kau tersengit sikit ke pun tak apa. Sebab nanti kau boleh pilih dekat dia punya apps editing angle mana yang kau nak pilih. So dengan kamera 360 ni, aku dapat view depan dengan view reaction kita orang sekali. Best dia bila kau boleh enjoy the moment tanpa perlu fikir angle. Untuk quality pula, dia dapat record video 5K 48 megapiksel kamera depan belakang. Masa aku pergi waterpark lagi function tu bawa kamera ni. Waktu turun gelongso tu aku record smooth pun. Ni audio yang korang dengar daripada kamera Akaso 360 ni. Kalau kau nak beli, aku ada sediakan link kat bawah. Kau akan dapat extra 3 bateri, charging case dan juga invisible stick.